Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, ada ustaz yang mengamalkan perubatan dengan ayat Al-Quran dan dia mengijazahkan ilmunya kepada pendengarnya atau para hadirin di kuliah beliau. Apa hukumnya mengijazahkan ilmu tersebut, iaitu mengijazahkan ayat-ayat Al-Quran? Adakah perbuatan ini dianjurkan oleh agama? Pertama, kita kena tengok dia ijazah tu, dia ijazahkan apa. Kalau dia mengijazahkan dalam erti kata dia mendengar bacaan dari setiap anak murid dia untuk dia memastikan bacaan-bacaan itu tepat setelah dia sendiri mendengar dan memperakuinya, maka ijazah itu kita katakan ijazah yang bermanfaat dan ijazah yang jelas tujuan dia yang dibenarkan di dalam syarak. Demikian juga kalau ijazah yang dimaksudkan bagi memastikan seseorang, maksudnya kalau perkara itu ada manfaat, akan tetapi jika kita dalam persoalan ini kita kena tengok apa ijazah tu dia nak ijazahkan apa. Kalau sekadar dia beri ijazah seperti sebahagian orang-orang yang memberi ijazah bacaan jampi sebagai contoh dalam TV, dia kata saya ijazahkan bacaan ini kepada tuan-tuan sekalian. Ijazah apa? Ijazah Al-Quran. Dia tidak berhak, dia tak ada hak untuk memberi ijazah yang seperti itu. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan saya pun dah tentu agama tidak ada anjuran dari agama, tetapi kalau dia ijazah yang diberikan itu bertujuan yang masyru', perkara yang diperintahkan oleh agama, seperti memastikan seseorang yang hendak menjampi hendaklah terlebih dahulu ada kemampuan membaca ayat Al-Quran dengan betul, maka itu ijazah yang seperti itu dia maknanya dia beri ijazah, maknanya dia telah mendengar bacaan orang itu bacaan yang betul lalu dia mengijazahkan, maka itu ada perkara itu dibenarkan di dalam syarak. Tetapi kalau hanya sekadar beri ijazah seolah-olah memberi gambaran dia memiliki kemampuan yang tinggi, keizinan untuk memberi ijazah seperti itu, maka perkara itu tidak ada anjuran di dalam agama, dan saya bimbang perkara itu akan memberi gambaran yang salah terhadap para pendengar. Wallahu a'lam.